Okey hampa, untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat hampa kita punya kerusi healing dari Utan Kinta. Tapi yang ni versi yang boleh baring punya. Hampa nak tengok tak dia macam mana? Jom. Ni dia dekat tangan Ali dah ada kita punya kerusi healing version baring punya. Jom Ali nak tunjuk dalam dia macam mana pula. Kalau hampa beli kita punya kerusi ni, hampa akan dapat share dengan storage bag dia sekali tau, supaya senang kalau hampa nak simpan, nak guna dia. Beli kita punya kerusi ni, hampa akan dapat free bantal dan juga storage bag tau. Dah siap kita punya kerusi healing version baring punya. Selesa kan hampa, kita punya kerusi ni boleh tampung berat sehingga 120 kilo tau. Yang mana yang berat dia 120 kilo ke bawah, korang boleh je duduk atas kerusi kita ni. Kalau hampa beli kita punya kerusi healing ni, hampa akan dapat card holder tau. Lepas tu dekat bahagian bawah hampa akan dapat mini pocket untuk hampa nak simpan barang. Okey korang, untuk kita punya kerusi baring ni kita ada 3 warna tau. Kita ada warna hitam, kita ada warna grey, kita ada warna kopi. So korang boleh pilih warna mana yang korang berminat. Okey korang, kita punya kerusi healing ni kita 2 in 1 tau. Kalau korang tak nak baring, korang boleh buka sahaja bahagian ni untuk jadikan dia kerusi duduk. Untuk jadikan dia kerusi duduk healing biasa. Dah siap. So korang bolehlah simpan dia punya bahagian kaki ni kalau korang tak nak guna. Korang boleh sahaja masukkan bahagian kaki dia ni ke dalam lubang dekat belakang kerusi ni tau. So bahagian tadi ni korang sangkut sahaja dekat bahagian atas ni. Dah jadi kerusi healing biasa. So kalau korang berminat, korang boleh grab dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau, sebelum kita punya stok kehabisan. Okey bagi korang, see korang di next video ada.